Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fizik tingkatan 4, fenomena logam maya. Pernahkah semasa anda memandu di jalan lurus dan panjang, anda ternampak seolah-olah derapat air di tengah jalan raya? Namun, semakin menghampiri air tersebut semakin hilang dari pandangan. Proses ini berulang-ulang. Sebenarnya apa yang berlaku? Ini adalah merupakan salah satu ilusi optik oleh pembiasan cahaya. Sebenarnya, yang diperhatikan oleh pemandu adalah satu pantulan langit yang lebih dikenali sebagai fenomena logam maya. Bagaimana ia boleh berlaku? Ia berlaku apabila cahaya merambat melalui lapisan udara dengan suhu yang berbeza. Matahari memanaskan jalan raya yang kemudian memanaskan lapisan udara di permukaannya. Lapisan udara yang dekat pada jalan raya adalah lebih panas dan kurang tumpak, manakala lapisan udara yang lebih tinggi adalah lebih sejuk dan lebih tumpak. Indeks biasan udara bergantung kepada ketumpatannya. Bahagian bawah atau lebih panas mempunyai indeks biasan lebih kecil berbanding dengan lapisan udara di atasnya. Cahaya dari langit dibiaskan secara perlahan ke arah mengufuk selepas melalui lapisan yang berlainan ketumpatan. Akhirnya, ia bertemu satu lapisan udara dekat pada bumi pada suatu sudut lebih besar daripada sudut gentingnya. Pantulan dalam penuh berlaku dan cahaya dipantul ke arah atas. Jika mata pemerhati berada pada kedudukan yang betul, dia akan melihat lopak-lopak air, iaitu imej langit muncul di permukaan jalan raya. Ia dikenali sebagai pantulan dalam penuh. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.